pagi. Saya Aira daripada IPSS Kesehatan Online. Bolehkah saya berbual dengan Kak Ketua? Boleh? Saya rasa pameran yang paling menarik adalah MCU. Dia bantu kami dapat tahu apa yang kita orang nak untuk kedepannya. Dan kita orang sekarang dah form 3, jadi kita orang nak kena cari bidang yang lagi maju. Macam kalau kita orang nak cari bidang sains, kita orang boleh ambil apa. Kat situ dekat MCU dia terangkan semua benda. Jadi senang untuk kita orang. Persembahan yang menarik di sini adalah persembahan di hadapan kami. Yang sekarang ni tengah bernasyid. Jadi itulah paling menarik bagi saya. Terima kasih. Terima kasih kakak. Cikgu. Waalaikumsalam. Okey, pada pandangan saya, impak program ini ialah yang pertama, dia meningkatkan kemahiran sosial, iaitu yang saya dapat lihat ialah antara aktiviti yang akan dilaksanakan pada petang ini iaitu forum, di mana murid sekolah menengah akan mengadakan forum iaitu mereka membincangkan isu semasa. Jadi saya rasa program Karnival Merdeka Madani ini sangat membantu meningkatkan soft skills generasi kini. Dan saya juga dapat menyaksikan, bukan sahaja sekolah menengah tetapi murid prasekolah juga ada aktiviti. Awak nak tahu apa aktiviti prasekolah? Yang pertama mereka ada bina bangunan menggunakan Lego, iaitu pameran Roboville. Yang seterusnya mereka juga ada menyertai pertandingan bento. Awak tahu bento tu apa? Bento berkala makanan di mana mereka juga kena menyediakan makanan yang sihat, ikut piramid makanan. Jadi saya rasa program ini sangat memberi impak yang tinggi kepada generasi kini dan akan datang. Dan saya harap sangat program sebegini ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Itu sahaja pada saya. Sama-sama. Saya